dah hebat video editing. Kan jangan risau. Drop tepi kan ada. Korang nak tips dari Amin lagi? Follow Aiman Cloudworks sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to episode 3 bersama saya lagi Along Rocket. Okay, bersama saya kali ni kita ada tetamu special Harith Iskandar. Bukan. Salah tu bang. Tu pelik, Harith Iskandar dah ada rambut sekarang. Tu malas je kan. Alright. Okay, Red. So, welcome to the Ya, terima kasih. borak internship kita kali ni. Okay, Red. So, macam biasa, before kita start borak-borak kita, boleh tak Harith introduce sikit pasal diri Harith? Bukan Harith Iskandar. Bukan. Okay. Cerita sikit pasal diri Harith, nama penuh, dari mana, okay, belajar subjek apa dulu, belajar apa, major apa dulu. Okay, silakan Harith. Okay, nama saya Muhammad Harith Daniel bukan Harith Iskandar ya. Okay. Umur saya 22 sekarang. Nampak muda lagi kan. 22 lagi 22. Tinggi dari saya. Saya belajar dekat Multimedia University dekat Cyberjaya lah kan. MMU, bukan MMU ada MMU lah. Okay. Banyak awet ni. Tak ada. Okay. Selalu MMU boleh tahan. Betul, setuju. Okay. Ya, lepas tu MMU major apa tu, Red? Major apa? Saya ambil Diploma in Information Technology. In IT lah. Yes, okay. IT ni belajar apa, Red? Dia macam jack of all trades ke? Ada certain part macam belajar software je? Mostly IT ni kan. Yang saya dah belajar, saya rasa macam untuk diploma dia jadi jack of all trades sekarang ni. Sebab, semua lah, sikit lah. Betul. Dia tak adalah in depth sangat, tapi bila dia dah ajar kita tu, benda tu yang simple-simple tapi benda tu yang penting tau. So bila kita nak ke degree nanti, senang sikit lah kita nak pilih major kita kan. Macam contoh saya lah, saya nak bila saya nak sambung belajar nanti, nak ambil degree nanti kan. Saya nak ambil degree in cyber security lah kiranya. Oh, kira awak nanti moving forward nak jadi cyber security. Asal cyber security lah, Red, antara banyak. Ada software, ada AI. Kenapa cyber security? Saya nak ambil cyber security pun sebab sekarang kan zaman dah moden kan. Semua benda guna bahan elektronik lah kiranya. Macam semua benda dah digitalize. Okay. So bila benda-benda ni dah digital, ya Allah. Nervous. Aduh. Bila semua benda dah digital, kita nak privacy lah, betul. safety. Betul, kita kena jaga benda tu kan. So biar orang tak boleh tahu apa yang info-info penting kita. Biar senang cerita macam rumah lah. Rumah kan ada pagar kan. Itulah security dia. Awak ada previous experience kena hack ke apa sebelum ni pasal tu nak jadi cyber security ni? Previous experience saya adalah satu account saya pernah kena hack dulu. Okay, Red, boleh dekat sikit dengan mic tak, Red? Okay. Boleh. Okay. Dulu account game saya. Account game saya pernah kena hack tau. So macam saya dah spend banyak duit lah dekat account game tu. Aduh, dah spend banyak kena hack pula. Betul. Sebab bila dah kena hack tu saya macam sedih kan. Saya punya duit semua dah masuk ke dalam game tu apa semua. Lepas tu tiba-tiba orang ambil macam tu je. Aduh. So daripada situ lah saya macam mana nak selamatkan lagi lah kan. Nak jaga. Tak nak kena hack lagi lah lepas betul. ni. Okay. Alright, Red. So far Harith dah intern sini 2 bulan. Macam mana, Red? So far okay tak okay? Setakat ni intern kat sini seronok lah kan. Tengok awak macam sama lah macam awak cakap dia IT jack of all trades. Tengok awak buat video, tengok awak lah programming kan, Red? Betul. Sejujurnya lah kan, buat video tu bukanlah kehebatan saya lah. Sebab saya ni agak pemalu lah kan. Agak pemalu. So saya start slow-slow kan, dengan ada guidance orang. Sebab tu lah saya
Boleh buat video, boleh buat programming kan. Betul. Tapi antara dua ni mana Harid lagi minat Harid? Antara buat video, buat content kan dengan development. Saya rasa buat development lah untuk saya. Development lah. Dalam hati masih nak jadi programmer lah. Betul. Saya depan kamera ni agak malu. Okay Red. So hari tu macam mana awak masuk sini? Apa first impression awak? Boleh cerita sikit tak? Bila masuk bilik tu, awak interview hari tu dengan saya kan? Betul. Macam mana first impression hari tu? Interview dengan saya, kerja kat dengan saya? Okay, sebelum first impression tu, saya ada cerita. Okay. Bila saya nak datang sini, saya carilah tempat ni kan. Tapi saya sesat. So kiranya bila dah 30 minit lambat tu macam takutlah kena marah kan dengan 30 minit kan. Saya betul. cakap budak ni nak kerja ke tak? Nak intern ni kan. Bila dah lambat, takut kena marah, tak apalah. Saya hadap je lah kan sebab nak intern kan. Lepas tu saya masuk-masuk, uish, abang ni masuk-masuk pakai spek. Ui, baiknya. Handsome. Ui, lepas tu maybe dia nak cover marah kan dia pakai spek. Saya tak apa. Saya hadap je. Saya dengan nervous ni lagi. Saya duduk situ tunggu abang cakap. Bila abang dah cakap, alhamdulillah tak marah. Tak marah, okay. Bagus lah. Saya terus, okay, bagus. Tapi interview kita laju kan sekejap kan. Betul. Tak banyak cerita kan. Tak banyak cerita, beritahu apa semua yang patut lah kan. Macam buat apa dulu, ambil apa semua tu. Lepas tu settle, tu je. Tapi Haridnya intake senang lah. Tak silap saya seminggu lepas interview 2 minggu terus masuk kan. Betul. Lepas tu impression awak macam mana masa jumpa saya? Ni masa masuk kerja ni mesti masak aku kerja macam mana? Saya cerita sikit ke aduh ni macam garang ke bos aku. Awal-awal time interview nampak je garang, tapi bila dah kerja sini, okay lah, adalah ups and downs kan. Kita nak buat macam mana, kita manusia kan. Mesti ada problem tu, memang tak boleh lari kan. Kita memang tak boleh lari problem lah. Okay. So macam mana kawan semua Red kat sini okay? Dah ada partner in crime belum? Oi, kat sini bila projek nak buat video dah ada kawan boleh panggil tolong rekod ke? Time awal-awal dulu saya malu lah kan. Saya borak dengan orang pun saya tahu okay bang, okay. Lepas tu tiba-tiba time lunch ada orang tu ajak saya pergi makan. Saya macam, baiknya dia ni kan. Orang yang mana ni? Orang dia Anik lah. Anik lah. So daripada situ saya start melekat dengan Anik lah gitu. Ada partner in crime yang pertama lah. Itu partner in crime pertama saya. Kan ada lagi satu yang baru lah. Yang baru tu adalah seorang mana boleh bagi tahu. Aduh. Okay. Yang tim perempuan macam mana? Saya tengok awak tak pernah lagi buat konten dengan intern perempuan kita. Intern perempuan saya dulu sekolah lelaki lah. Saya agak malu lah dengan perempuan. Malu lah. So awak buat semua dengan lelaki. Betul. Kalau saya buat dengan perempuan takut tak jadi pula rekod video kan. Konten tu habis tak jadi langsung. Lama jadi tergagap-gagap pula. Betul. Aduh Red. Okay Red. So Harid so far dia dah 2 bulan kat sini. Harid buat projek apa Harid? Boleh cerita sikit apa dia orang curious nak tahu ni. Okay, selama 2 bulan saya kat sini kan. Saya buat satu projek nama dia Genius App. Okay, Genius lain macam nama dia. Genius App tu dia app yang ada dekat mobile phone. Dia pembelajaran lah dengar betul. Macam education lah. Betul. Sebab tu nama dia Genius. Dia untuk budak-budak sekolah yang macam maybe dia orang tengah form 5 ada exam SPM ke kan. Macam dulu, sekarang tak adalah NPT3, UPSR. Sekarang UPSR, PTT tak ada. Tu SPM kan betul. So tapi app ni walaupun tak ada exam-exam penting tu, tapi budak-budak mesti kena pandai juga kan untuk SPM. So betul. Saya buatlah app ni. Macam dulu saya agak tak pandai lah, senangnya cakap. Okay. So bila sama lah, kita gang Math fail. Aku masa nak belajar Math, cikgu aku mati. Tak tadi ni lawak. Aduh. Okay. Takut. Okay, betul. Kat mana tadi? Kat cikgu aku mati lah kan. Okay, so app tu tadi. Okay, kat app Genius. Kenapa awak buat app Genius ni? Kita belajar slow dulu. Belajar slow. Kita belajar slow dulu. Lepas tu bila kita tanya parents pun, parents macam
Sebab diorang kan dah lama kan, dah habis belajar. So diorang macam lupa-lupa lah kan. Betul lah. Macam contoh adik saya kan. Yang form 2 algebra apa kan. Bila dia tanya kita balik, kita confused tau. Kita cakap kau tanya lah ChatGPT. Ambil lah gambar tanya ChatGPT kan. Pasal parents, mak ayah kita tak tahu, mak ayah kita lagi lah tak tahu kan. Betul. Lepas tu app ni dia macam mana saya nak cakap Dia boleh apa? Dia macam tuition ke? Dia macam ChatGPT ke? dia macam cikgu, bukan cikgu tambahan tapi tutor senang cerita. Okay. Dia tutor tapi dekat dalam phone. I see. So kalau contoh saya ada apa-apa soalan, tak tahu nak jawab apa semua, boleh tanya lah. Betul. Dekat dalam app tu dia ada satu features ni, nama dia Solver. Solver, okay. Solver tu macam contohlah ada soalan yang kita tak faham, kita ambil app tu, kita boleh ambil gambar lah. Boleh. Boleh ambil gambar. Wish, mantap. Macam pasal selalu macam adik-adik saya, dia orang pakai ChatGPT. ChatGPT pula sehari 2 je boleh gambar, boleh upload kan. Lepas tu dah jam lah, tak boleh nak upload gambar lagi. So macam app awak ni unlimited ke macam mana? App saya ni buat masa sekarang untuk free user boleh lah dalam beberapa gambar ke. Tapi untuk paid user unlimited lah. Untuk paid user unlimited lah of course lah kan. Dia dah bayar. Mahal ke rate harga ni? Tak adalah mahal sebab kalau macam contoh lah kan, kalau budak tu tak pandai satu subjek, harga dia kira-kira dalam 39 lah buat masa sekarang. 39 murah tu. Kalau kita pergi tuition pun dah dekat 100-200 kan tuition kan. Yang ni kira 39 tu berapa subjek? 39 tu untuk satu subjek. Satu subjek, okay. Kalau untuk 5 subjek ataupun lebih, kira-kira dalam bawah 100 lah. 98 lah saya bagi. 98 dapat 5 subjek lah. Betul. I see. So app ni ada dekat website ke? Dia ada dekat App Store ke macam mana Red? Buat masa sekarang kita tak release lagi lah. Okay. Tapi app tu akan ada dekat website, ada dekat phone, iOS dengan Android lah. Bila tu agak-agak nak keluar? Agak-agak buat masa sekarang projek ni saya buat seorang. So maybe ambil masa sikit lah. Sebab saya pun intern lagi kan nak buat macam mana. So kira-kira insya-Allah by awal bulan ni. By awal bulan ni lah. Okay, so lagi satu lah Red. Genius ni boleh tak awak bayangkan saya ni uncle. Okay, saya uncle dah tua. Awak cuba explainkan in detail. Genius ni in the most simplest form, Genius ni boleh buat apa? Contoh uncle ada anak ni. Apa app awak ni boleh buat? Okay, saya cakap kat uncle tu. Okay uncle, app ni maybe tak adalah sehebat macam ChatGPT, tapi app ni lagi murah dan lagi efficient daripada ChatGPT. Sebab ChatGPT kan kalau kita tanya macam-macam, nanti dia macam gila sikit lah kan. Dia lagi satu konteks dia bukan local kan. Betul. Macam awak punya ni jawapan yang dia bagi tu local base ke macam mana? Buat masa sekarang jawapan tu local base dululah. Sebab kita try slow-slow. Maybe bila dah ramai user, maybe kita akan buat jadi international ke. Sebab Genius ni bukan dalam bahasa Melayu je kan, dalam English sekali. Okay, faham. Alright Red. So untuk Genius ni, apa cabaran yang awak face so far untuk develop? Untuk develop app ni apa? Adakah coding dia kompleks ke? Ataupun library AI Malaysia ni tak cukup power lagi? Cabaran buat masa sekarang, macam saya kata, sekarang saya seorang je yang work on this project. Maybe soon ada yang akan tolong saya ke. Okay Red, so untuk app Genius ni, umur berapa yang sesuai pakai lah selalunya? Untuk app Genius ni daripada sekolah rendah sampai ke uni. Sampai ke uni boleh pakai app ni lah. Alright. So tak kisah apa subjek, within that 5 subjek boleh still boleh pakai app ni lah. Bukan 5 subjek je, maybe more lah. Sebab yang core kan Math, Science, BM, English, ada Bio, Chemistry, ada Physics. Maybe tak adalah maybe saya akan
tambah lagi lah. Tambah lagi features tu kemudian Betul. lah. Okay Red, so ada function apa lagi? Saya tengok ada notes kan. Notes ni dia boleh buat apa function dia? Notes tu bila dia macam sticky notes. Okay, sticky notes. Macam contoh saya tengah dengar apa-apa meeting, selalu saya take note. Okay. Betul. Macam contoh kalau macam student tu ada dekat dalam kelas ke lecturer ke, dia tekan je record tu, nanti AI tu akan buat note sendiri. I see. So sticky note tu semua generated lah. Betul. Tak kira lah meeting tu berapa lama. Betul. Okay Red, so selain daripada notes ni, apa lagi features yang ada? Ada game ke dalam ni? Oh, dekat dalam app tu ada game. Okay. Game tu saya buat boleh multiplayer, boleh borak-borak. Nama game tu Lepak. Alright. Biasalah budak-budak kan suka lepak-lepak kan. Lepak-lepak dengan kawan. Tapi kalau student yang macam kena study, tak boleh keluar rumah, dia masuklah dalam lepak tu. Lepak tu dia boleh jumpa kawan-kawan dia. So boleh chatting apa semua dalam tu Betul. lah. Dekat dalam game tu ada feature boleh borak-borak dengan kawan. Lepas tu boleh tukar karakter kat dalam dalam game tu. Lagi satu ada 2 room. Roomnya English dengan BM. I see. So orang boleh multiple lah. Nak join group BM boleh, nak join group English boleh. Betul. Okay, lepas tu ada game ke dalam tu? Selain boleh jalan-jalan, boleh chat, apa lagi ada? Dekat dalam app tu kita orang ada buat mini game. Okay. Dalam mini game tu ada macam game untuk kita lawan-lawan dengan orang lain. Macam contoh orang tu bukan orang tu, soalan tu siapa jawab paling laju dia menang. Itu. Okay. Alright. Menarik juga awak punya app Genius ni. Okay, so apa kata-kata untuk budak-budak, untuk student-student luar sana kan, untuk yang nak gunakan app Genius ni, apa nasihat awak? Untuk budak-budak yang nak guna app Genius ni, guna app ni senang je. Lepas tu untuk bayaran pun murah. Tapi kalau untuk parents-parents yang tak convince lagi dengan app ni, cuba try dulu. Sebab ada free trial kan. See. Okay. Alright. Okay Red. Alright. Saya rasa itu saja untuk sesi borak-borak intern kita episod 3. So tunggu lagi episod di akan datang bersama saya Along Rocket. See you.